bagi sesiapa yang mengkaji hadis Imam Mahdi, maka dia akan melihat di sana ada beberapa belas kriteria panjang untuk mengaku sebagai Imam Mahdi. Tak cukup salah satu, maka tak boleh untuk mengaku sebagai Al-Imamul Mahdi. Yang pertama, dia mesti dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, sahih dan hasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mesti lelaki. Yang ketiga, mestilah namanya Muhammad seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud. Pemimpin itu yang akan menyelamatkan umat Islam ketika itu, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, iaitu nama dia mesti Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Mahdi itu gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi gelaran kat dia, ialah dia mesti dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah. Ini syarat yang keempat. Ni akan berlaku tuan ni. Dia mesti dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah di hadapan Kaabah, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dan ketika itu umurnya, ini yang seterusnya, di antara 30 hingga 40 tahun. Dia dah dilahirkan ke ustaz, dia macam orang biasa. Sampai masa dia akan dilahirkan oleh ibunya dan ayahnya bernama Abdullah. Membesar makan, bukan kata makhluk halus ke manusia. Dan kemudian yuslihuhu Allahu fi lailah, kata Nabi. Ketika sampai masanya untuk dia dibai'ah, malam itu Allah mengubah keterampilannya, bukan rupa dia, mengubah daya kepimpinannya, mengubah kesolehannya. Dia jadi malam tu, kita tak tahulah macam mana yang sebenar yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, tapi Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, yuslihuhullah fi lailah, semalam saja. Dia memang dah pemuda yang baik, pemuda yang beriman, pemuda yang bagus, keturunan Rasulullah SAW. Yang tu kriteria yang seterusnya, mesti Ahlul Bait. Mesti Ahlul Bait. Tuan-tuan, Ahlul Bait ada tak zaman ni? Ada.